Tanpa jeragat, tanpa melisma dan kulit kusam. Paling penting bila keluar rumah tanpa bedak foundation atau concealer. Nak kulit yang bersih, you all kena exfoliate. Dan kalau exfoliate ni, satu benda yang saya beritahu, kita kadang-kadang tak sure kulit kita sensitif ke tak, you all kena pakai exfoliating gel yang plant based. Satu-satunya plant based yang saya pakai dan saya rasa betul-betul padu dengan harga dia, dengan result dia, ada kelulusan KKM, adalah yang ni exfoliating gel. Cara nak pakai simple saja, pastikan muka kering pakai, dan untuk kulit yang kering seminggu sekali. Kalau kulit yang berminyak seminggu 3 kali, dan lepas tu cuci dengan air kosong, pakailah skincare you. Kadang-kadang kita nak pakai skincare dan kita kata tak berkesan kerana apa? Bayangkanlah nak cat rumah yang dah 15 tahun, kulit lumut dekat dinding kena buang dulu. Macam tu juga kulit muka kita. Yang dah bertempel kulit mati tu, pakai apa pun dia tak boleh jadi. Pasal apa? Bertebal sangat kat muka. Pasal tu kita kena exfoliate. Kalau nak exfoliate, lagi satu tips of the day, jangan scrub sebelum dan selepas dia. Takut rosak skin barrier. Tak payah pening kepala. Nak pakai lebih, nak pakai tiap hari boleh tak? Lagi seragak sangat daripada air. Tak payah. Bagi tahu kat you, seminggu 3 kali maksimum untuk kulit combination dan minyak, seminggu sekali untuk kulit kering. Dapatkan di beg kuning sekarang, plant based, ada kelulusan KKM, dan paling penting padu result. Okey, baik, assalamualaikum.